Tips untuk jadi penyimpan emas berjaya. Saya kongsikan 5 tips. Save dulu video ni sebelum ia hilang dari radar anda. Yang pertama, tekadkan matlamat. Fikir satu je, tak ada orang akan bantu kita kalau kita sendiri tak bantu diri kita untuk memiliki simpanan. Nombor 2, kena konsisten. Ulang buat amalan menabung tanpa gagal. Lama-lama pasti banyak. Kumpul emas mengikat nafsu kita boros berbelanja. Yang ketiga, sabar. Simpanan emas bukan skim cepat kaya. Kita hanya perlu sabar lalui fasa menabung supaya dapat menikmati fasa simpanan yang banyak. Yang keempat, nak menabung emas sebenarnya tak perlu jadi kaya dulu atau tunggu ada banyak duit dulu baru boleh simpan emas. Melalui akaun Emas Gap Public Gold, kita boleh menabung emas sikit-sikit melalui wang lebihan kita serendah 1 gram atau minimum RM100 dan fokus kepada pertambahan gram. Yang kelima, sasarkan matlamat untuk jangka panjang. Untuk kegunaan harian, asingkan wang tunai. Bagi simpanan jangka masa panjang, fokus kepada aset emas pelaburan. Yang mana masih belum ada akaun Emas Gap Public Gold, klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun Emas Gap percuma, saya bimbing sebaiknya.